ya, di mana ahli hadis mereka agak rigid, hanya mengambil kesimpulan daripada apa yang disebut dalam hadis. Berbanding ahli fiqh, mereka lebih kepada melihat dari sudut qiyas dan ijtihad, yang barangkali melangkaui apa yang disebut dalam hadis. Nak kata bahawa apa yang disimpulkan dalam mazhab empat yang kita sebutkan tadi, dia lebih kepada ijtihad, lebih kepada qiyas, dan tidak ada hadis yang menyokong pendapat-pendapat mereka itu secara spesifik. Tidak ada hadis yang mengatakan bahawa zakat kena pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Tidak ada. Seperti mana tidak ada hadis yang menyebut bahawa dikenakan zakat pada makanan ruji. Istilah makanan ruji itu tidak ada dalam hadis. Demikian tidak ada hadis yang menyebut tentang adanya zakat dalam tanaman yang boleh disimpan lama. Tidak ada hadis spesifik sebegitu. Maka ini adalah ijtihad dalam mazhab fiqh. Adapun hadisnya ialah seperti yang tuan-tuan lihat dalam hadis 639. Sebab itu saya kata hadis ni dia menjadi asas dalam bab zakat tanaman, bahawa tidak ada zakat kecuali dalam 4 jenis tanaman yang disebut itu, barley, gandum, kismis dan kurma.